Ditipu seorang peguam dirematkan hari hingga anggota polis ditahan di Semenanjung. Adam, kami dengar kau cuba nak capai undi. Aku cuba pastikan yang aku menang. Ni bukan cara MVP. Kalau semua tersalah, tak bermaksud untuk kau teruskan. Jawatan tu amanah, bukan sekadar kau nak menang. Kalau kau disebabkan jawatan tu, kau boleh hilang prinsip tu. Kita orang dah lah pelajar baru. Janganlah hilangkan kepercayaan tu. Assalamualaikum doktor, boleh saya masuk? Masuklah. Ada apa ni? Ini saya nak salahkan fail yang sedang melakukan rasuah untuk mendapatkan jawatan. Itulah dia. Kadang-kadang orang berhenti bila dah kena akibat, tak serik-serik. Hai Adam, saya boleh tutup mata atau saya ajar akibat perbuatan awak sendiri? Kalau saya berhenti sekarang, Belum terlambat kalau betul-betul nak berhenti. Saya Adam disingkirkan daripada pemilihan MVP atas pelanggaran etika dan rasuah jawatan. Adam, kita orang turut berduka cita. Tapi, kita orang nak nasihatkan kau. Itu pilihan kau sendiri. Integriti lagi penting daripada jawapan kau tu. Betul? Rasuah bukan berlaku kerana tiada nasihat. Ia berlaku apabila nasihat dipilih untuk diabaikan. Dan ia hanya berhenti apabila seseorang berani berkata, cukup. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 minima atau mana yang lebih tinggi.